Rimo, kuatnya kita. Bila dah penat, rasa berat, sahabat, mari bersatu, ganding tenaga, sama-sama. Kita boleh, kita boleh, kita boleh ke puncak dunia. Kita boleh, kita boleh, kita boleh lakukan semua. Kuatnya kita bersama-sama, bersatu kita teguh, semua kita tempuh. Kuatnya kita bersama-sama, bergabung kuasa perkasa. Kuatnya kita, go, 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 let's go, 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 let's go. Oh, yeah. Kuatnya kita, go, 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 let's go, 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 let's go. Oh, yeah. Kuatnya kita. Bila dah penat, rasa berat, sahabat, yeah. Mari bersatu, ganding tenaga, sama-sama. Kita boleh, kita boleh, kita boleh ke puncak dunia. Kita boleh, kita boleh, kita boleh lakukan semua. Kuatnya kita bersama-sama, bersatu kita teguh, semua kita tempuh. Kuatnya kita bersama-sama, bergabung kuasa perkasa. Kuatnya kita, go, 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 let's go, 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 let's go. Oh, yeah. Kuatnya kita, go, 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 let's go, 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 let's go. Oh, yeah. Kuatnya kita. Go, go, go. Mari. Let's go. Let's go. Salah, Wani Sian. Khairi. Apa khabar? Baik. Aku tak risau je si Olga tu, dia tak boleh nak pergi mana. Tapi tak. Itulah. Olga tu nak lompat ke? Cuba lompat sikit. Macam susah betul nak Susah lompat kan, dari. kesian Macam mana? kan? Let's go. Dia Let's lompat go. pun tak ada beza. Ah. Lompat pun tak ada beza. Tak ada beza, Dia kena eh? menari macam tu je. Saya cuma tengok tangan dia merata-rata tadi, saya risau. Okey, kita bersama dengan Wani Khairi, penyanyi untuk lagu OST Olga and Friends musim kedua, dan juga Amy Rusidan, penerbit Olga dan Friends musim kedua, dan juga Fadil, pengarah Olga and Friends musim Saya kedua. kira apa tu, kalau Olga dengan Wani, Olga wah. Tak adalah. Okey, kita terus. Okey, boleh ceritakan kelainan musim kedua Olga and Friends kali ini. Mari. Amy. Itu saya Fadil. boleh start lah. Okey, untuk kelainan musim kedua kali ini kita ketengahkan sukan lah. Sebab sebelum ni kita ketengahkan cerita pasal environment. So kali ni kita lebih pada sukan sebab kita ada sukan SEA Games sekarang ni kan yang tengah berlangsung. So kita kasih macam diorang ada semangat, ada kesukanan, teamwork. And also kita ada kenalkan watak baru lah, which is Rimo. Dan lepas tu dalam cerita baru ni pun ada watak jahat. Sebelum ni kita tak ada cerita pasal watak jahat. Kali ni ada watak jahat yang nama Monitron. Wow. Okey, okey. Masa nak bikin animasi ni kan untuk musim kedua, berapa lama masa yang diambil untuk yalah nak okey ada watak jahat baru, ada watak lain, berapa lama masa yang diambil tu? Itu sebenarnya waktu tu kita cuma ada lebih kurang 3 bulan je sebenarnya. 3 bulan. 3 bulan, tapi 3 bulan yang dipendekkan ke 1 bulan setengah saja untuk approval. Macam mana tu Ya, you itu- guys tidur ke tak? Tidur. So far alhamdulillah semua sihat walafiat. Okey. Tapi kenapa kita buat macam tu? Because kita ada banyak sukan yang nak diterapkan, dimasukkan dalam satu episod. Jadi nak seimbangkan cerita, nak seimbangkan sukan tu sendiri, nak seimbangkan sebab Olga season 2 ni berbeza dengan season sebelum. Ya. Okey. Season sebelum ni dia basically very like pasal environment, cerita pasal environment. Tapi Olga season 2 kali ni dia more into bila datangnya Rimo, semua jadi sports. Yang tak pernah sports semua jadi sports. Cerita pasal sukan tu apa yang sukan diterapkan? Sukan diterapkan kita ada basically dalam cerita ni kita sebenarnya ada 17 ke 18. Pickleball ada tak? Ada. Ada. Pickleball ada. Pickleball ada. Oh, terkini betul lah. Okey, okey lagi sukan lain? Sukan lain kita ada wall climbing juga. Oh,
okey. Jarang-jarang lah untuk kids ada wall climbing, Ya, ya. bola sepak, Okey. badminton, Okey. dan kita ada diving. Kira dia ada satu episod di mana diorang akan berbalapan. Wow. Macam nak susun untuk mesej sukan ni, mencabar tau. Mesti mencabar kan? Sangat mencabar. Sebab nak fikir daripada segi mesej, apa orang kata, sihat tu kepada penonton. Betul. Kan? Bukan just tu je, tapi kita juga kena perhatikan cara sukan tu punya rules. Sebab kita buat kartun untuk budak-budak pun boleh follow along, budak kanak-kanak pun boleh follow along, they love the story. Jadi dia perlu ada satu rules yang diorang kena ikut. Dan kita pun, yang mana antara kita ada juga yang tak tahu pasal sports tu pun kena study sports tu lah. Dan bila kita pilih watak Remo ni untuk masuk ni kan, so sebenarnya apa signifikannya? Signifikan dia satu je sebenarnya. Basically Satu je? satu je. Okey. Yang betul main highlight lah. Okey. Sebenarnya kita ketengahkan sepak takraw sebenarnya. Okey. Remo ni kepakaran dia adalah sepak takraw. Wow, itu memang sukan Malaysia sepak takraw Ya betul. kan? Dan kita baru-baru ni menang. Ya betul. Alhamdulillah. 34 tahun. Ya betul. Menantikan. Dan bolehkah dia Remo ni melipat gulung atau Kena tengok. Yang tu tuan-tuan kena tengok cerita Olga. Okey. Dalam tu lah. Dalam tu. Memang Apa? Chef's Kiss? wah, chef kiss. Chef's Kiss. Okey, Wani, sebagai penyanyi untuk OST Olga and Friends ni, macam mana perasaan bila dipilih untuk nyanyi lagu ni? Abang, jangan main-main bang. Saya Ni anak orang ni bang. praktikkan terus. Okey. Perasaan dia rasa sangat terharulah sebab dipilih untuk menjadi penyanyi khas kuatnya kita dan lagu ni pun sebenarnya memainkan peranan yang sangat besar untuk bila orang dengar lagu tu orang kena rasa bersemangat. Jadi cabaran dia sewaktu recording semua memang orang kata kita buat dengan komposer. Jadi untuk dapatkan semangat tapi sesuai dengan pendengar-pendengar, especially kanak-kanak yang menonton, supaya diorang senang hafal dan step nari yang kita buat pun diorang senang nak ikut. Yeah. Watak favourite you dalam favourite. Olga and Friends? Siapa dan kenapa? Of course lah Remo sebab saya nyanyi dia ada. Dia penari sebelah Lepas saya. tu dia dekat gila. Ya, walaupun dia boleh macam tu je tapi saya happy Remo ada sebelah saya. Sebab saya diketahui yang Remo ni jantan, memang dia happy sangat. Yalah sebab Abang Faizal lah macam Tak lupa. apa. Lagi satu, katanya ada Olga Aerobik. Apa tu Olga Aerobik? Apa tu? Pengarah? Silakan. Boleh. Okey, kita ada kenakan ada Olga Aerobik lah event sebab kita kan nak ketengahkan gaya hidup sihat kali ni. So sebelum ni pun baru-baru ni kita ada buat kita Run Fest. So kita dah berlari-lari. So kali ni akan datang kita akan buat cerita pasal Remo akan buat Olga Aerobik lah. So dia ni adalah macam senaman plus dance challenge. Macam Zumba ke? Zumba aerobik macam tu? Ya, dia macam Zumba aerobik untuk macam ajak-ajak kanak-kanak supaya boleh kita kena sihat bersukan, tak adalah tengok phone saja, tengok TV saja. So kita ajak keluar, jom kita bersukan supaya kasih sama-sama kita sihat lah. Okey. Baik. Bila ni Olga aerobik ni? Akan Olga berlangsung? Aerobik insya-Allah akan berlangsung baru-baru ni akan datang dalam 1 minggu, 2 minggu. 1 minggu ke 2 minggu? Dia akan datang nanti akan Dalam minggu-minggu. Coming soon. Jawapan selamat. Jawapan Coming selamat. soon. Dalam minggu-minggu terdekat. Gitu ya. Okey, harapan sendiri lah untuk Olga and Friends musim kedua ni daripada penerbit sendiri. Harapan saya sebenarnya saya harap ibu dan ayah dapat sama-sama dengan anak-anak tengok sebab kita banyak share buat sukan. Berbeza dengan IP yang sebelum ni which is Didi and Friends, kita banyak lagu-lagu nyanyi-nyanyi right. Tapi episod yang kali ni dia banyak action, banyak challenge dan banyak basically animation ni sangat santai. Percakapan dia pun sangat santai, sangat budak-budak sekarang pun boleh follow lah. So saya harap dapat banyak sokongan. Please watch it through Astro Ceria, Soka dan Astrogo untuk sama-sama kita amalkan hidup yang lebih sihat daripada Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan ya. Mungkin Wani pun boleh sedikitlah secara singkat promote sikit Olga and Friends ni. Saya sebagai penyanyi untuk Olga and Friends Season 2 nak ajak semua untuk dengarkan lagu kuatnya kita di semua streaming platform. Di YouTube pun dah ada. Dan coming soon saya akan releasekan dance step istimewa khas untuk lagu kuatnya kita. Apa coming soon? Sekarang lah. Tadi dah buat belanja sikit. Mana ada tak nampak? Nanti kena buat dekat social media. Nanti kita dapat TikTok live apa semua nanti buat lagi. Nanti kita buat Nanti lagi. kita tengok ya. Ya. Okey. Promosi ni kita minta pengarah untuk promosikan Kat tentang mana Olga. nak tengok ni pengarah? Okey, kita boleh tengok dekat Astro Ceria jam 11 pagi setiap hari Jumaat
Astro Ceria, Astro Go and Suka. Baik. Jangan terlepas ya semua ya. Okey, Ya. dan selepas ini kita akan kembali dengan cerita Saya Akan Berehat. Awak dengan Naz akan mengemudikan sambung terus borak sini. Wani? Ya. Jom. Terus menonton Borak Sini, kita akan berehat seketika.